Setiap hari, Piri akan memulakan harinya dengan satu tujuan mudah, iaitu membantu di mana-mana sahaja dia mampu. Ke mana sahaja Piri pergi, dia sentiasa melayan orang lain dengan baik hati dan hormat. Selamat pagi, semoga hari anda menyenangkan. Kamu juga, Piri. Selamat jalan, Piri. Namun, pada hari itu, langit membawa sesuatu yang tidak dijangka. Aduhai, cepatkan itu. Kita terperangkap. Dalam hanya sekelip mata, pagi yang damai menjadi ribut yang mengganas. Mereka perlukan bantuan. Saya mesti lakukan sesuatu. Adakah anda memerlukan bantuan? Saya perlu menghantar cendawan ini ke ladang ayahku. Tetapi, kita tidak boleh menyeberang sungai itu. Jangan risau kawan-kawan. Saya akan membantu kamu sampai ke sana. Walaupun berada dalam bahaya, Piri enggan meninggalkan sesiapa. Arus air terlalu kuat, Piri. Kamu sudah cuba sedia upaya. Pada masa itu, kegagalan tersebut menyebabkan Piri meragui dirinya. Saya tahu cara untuk menyeberang. Sebuah rakit. Percayalah saya, ini akan berjaya. Piri mengubah kegagalan menjadi harap. Walaupun ribut itu kuat, keazaman Piri adalah lebih kuat. Terima kasih, Piri. Kamu telah menyelamatkan kami. Sama-sama, saya gembira anda berdua selamat. Pada hari itu, Piri bukan sahaja mendapat kawan baharu, dia juga menceriakan hari mereka. Bagi keldai dan musang, Piri ialah seorang wira, seperti matahari selepas hujan.